Macam dalam dokumentari tu kan, bahawa P. jatuh miskin. Kenapa abang rasa macam tu? Miskin ni miskin apa? Okey, dia macam ni. Dokumentari History Channel tu adalah satu branding yang besar. Jadi bila dia membuat satu konten dokumentari dan sudah tentunya apa sahaja yang ditonjolkan dalam dokumentari tersebut adalah satu bahan-bahan yang benar. Saya melihat bila dia menampilkan kisah-kisah tentang kesusahan P. Ramlee di Kuala Lumpur. Kalau Helmi tengok dokumentari tersebut, 5 minit terawal dia dah establish P. Ramlee ni daif. Dia punya narrator cakap P. Ramlee ni daif. Jadi saya tengok berkali-kali dokumentari tersebut. Saya nampak ini semua adalah konflik industri. Bukan konflik peribadi dia. Wartawan boykot, konflik industri. Miskin. Kalau dikatakan miskin, dia duduk rumah banglo ni. Dia ada 3 rumah. Rumah tu dia sewa tau Mi. Taman tu kalau orang Melayu boleh sewa kat rumah kaya bang. Lepas tu dalam rumah banglo tu pula ada 2 orang gaji Mi. Dan P. Ramlee ni pula dia tak pernah gagal dalam menyekolahkan anak-anak dia. Anak dia semua sekolah baik. Dia ada 2 biji kereta. Satu kereta Volvo, satu Datsun. Dia dah tak check slip gaji P. Ramlee ke? Masa zaman dulu dia tak ada slip gaji ni. Zaman dulu dia tulis dekat buku ledger je. Gaji P. Ramlee dia bukan gaji bulan. P. Ramlee ni gaji dia lamsam. Contoh satu projek satu gaji. Contoh dia nak buat satu filem kan. Okey, peruntukan untuk filem ni 30,000 katakan. 30,000 ni lah kerja-kerja pengarahan, kerja-kerja lagu, kerja-kerja lirik. Zaman tu 30,000 besar ni. Aku tak nampak lah P. Ramlee ni miskin sangat. Cuma sebab orang petik sebab cerita dia sebab Aziz Satar datang. Dalam dokumentari tu kan dia ada interview Aziz Satar. Aziz Satar kata dia datang rumah P. Ramlee, dia tengok P. Ramlee tengah makan nasi dengan telur. Adalah orang cakap elemen simpati tu. Susah sangat P. Ramlee ni. Tapi kalau kita berfikir daripada segi logik, makan nasi dengan telur ni adakah justifikasi kepada seseorang itu miskin? Jadi P. Ramlee kena makan apa untuk menampakkan yang dia tidak miskin? Boleh tak bagi tahu saya? Aziz Satar datang, dia nampak P. Ramlee makan nasi dengan telur. Semalam masa dia tak datang, P. Ramlee tengah bedal nasi biryani gam. Dia tak nampak. Kalau dia nampak P. Ramlee makan nasi biryani kambing, tak bunyi miskin ni. Jadi pada akulah, siapa saja boleh bersetuju atau boleh saja tidak bersetuju. Tapi ni daripada pandangan aku. Dia siap ada panggung wayang Program P. Ramlee, dia bersama dengan partner dia H.M. Shah. H.M. Shah ni antara orang Melayu terkaya pada waktu tu.